Assalamualaikum. Dah lama dah tak bersiaran. Alah, maklum lah, busy. Macam-macam hair lah. Pecah paip lah, gaduh sini, gaduh sana. Pau kedai. So, pagi Senin, jam 10 pagi ni, saya nak buat balik lah, kan? Job dah lama, tapi saya tak dapat job lagi sekarang ni. Nak pergi isi minyak dulu. Dah dapat isi minyak, baru kita cari job lah. Ni dah tengah hari dah ni. Mungkin saya jalan sampai petang. Saya ingat hari ni saya nak target lah 120 ke. Kita tengok agak-agak lepas tak guys. Hari Senin kita target 100 ke 120 ringgit. Jauh ke dekat ke, sampai ke Terengganu ke, kita layan. Tapi kita tengok pengemeraan saya hari ni, hari Senin, macam mana keadaan job dia. Okay, jom. Okay, let's go. Okay guys, nah kita dah dapat satu job dari KL ni pergi ke Bukit Damansara. Dia dalam RM20 lah. Kena call dulu. Ni barang apa ni? Hello. Nancy dalam sini. Not yet. Dalam 10 minutes macam tu. But I nak tahu itu item Keno. Saya baru je call dengan sender tadi. Okey lah, kita gerak ke tempat dia. Kalau dia cancel saya tak tahulah kan. OUG di mana ya? Tapi dia macam ayat dia tadi menekan-nekan saya. Faster, now, come. Saya kata 10 minit sebab yelah perjalanan kan. Dia dekat OUG, saya dekat Desa Petaling. Dia menekan-nekan suruh faster. Kalau tak dia nak cancel. Tapi tak apalah, kalau sampai dia cancel, nak buat macam mana kan. Kita sampai tempat ni, Bakery Garden. Tengok berapa kita kena ambil. Alright. Good morning. Picking up order for Nancy. The next door, Bakery Garden. dia use our name. Oh, okay. Sorry ya. Sorry tau. Biasa. Thank you. Oh, dia tulis sini Bakery Garden Cake House. Up floor. Oh, my bad. Sorry. Hello, good morning. Morning. Lalamu. Okay. Can I sit? Sit Thank you. Oh. Please Thank you. Have a good day. Kita dah dapat barang kita. Macam apa ni? Nasi makanan ni. I rasa diorang buat Cloud Kitchen punya style. Cloud Kitchen ni dia tak ada physical address. Dia masak dari rumah lah. Dia dah ada loyal customer dia sendiri. So jomlah kita hantar makanan ni ke tempat seterusnya. Okay, secure. Dan kita ambil gambar lah. Okay, let's go man. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa samil alim. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Selamat. Ya Allah, macam dugaan. Dengan lori impitnya lah, jalan sempitnya lah. Hai, good morning bos. Mana blok A? Okay, First. Thank you Sudah makan Depan dah. Inilah macam kan
Hello, good morning. Hello. I arrived at Block A. Okay, 1 minute, 1 minute. Okay. Ha? Mana? Dalam mu? Dalam. Hantar barang. Oh, tak pakai beg dia tu. Ha? Tak pakai beg dia tu. Tak ada, saya tak ada beg. Tak ada bajet. Tadi nampak kejar tu spot. Okay. Dalam mu, ha? Nancy. Mana? Okay, welcome. Enjoy your meal. Oh, Can, ha? Can? sebab Can? Ambil gambar lah dulu. Alamak, dia dah jalan dah pula. Bila gambar ni saya ada bukti video. So, syukur Alhamdulillah settle RM20. Dapat bersih 16 macam tu. Unload complete. Confirm completion. And then give review. Okay lah, kita bagi je 5 bintang. Walaupun dia bising-bising tadi kan. Tak ada hal lah. Cik ni hal lah tu. Okay, bismillah, jog seterusnya. Ya Allah, bagilah besar-besar sikit. Bukit Damansara Rawang RM20. Okey ke ni? Bukit Damansara Rawang RM20. Okey geng, kita dah dapat lagi satu job dekat lembaga peperiksaan Mengala ke Shah Alam. RM24. Hello, Assalamualaikum. Salam. Lalamu bang. Ya. Boleh saya tahu item tu besar ke kecil ke? Dia tak besar sangat lah. Dia macam polis di dalam dia ada 2. Oh, okey. Saya dah dekat dah ni, 4 kilo je. Kejap lagi saya datang lah dekat Pondok Guard ni. Semestinya dalam 30. Dia dalam 30 ke 30 je. 30 kali 30. Baiklah, saya datang lah. Okey, Okay tuan terima kasih. Barang tu kecil aja katanya. Ni mengalir ke mana ni? Tak tahulah saya. Oh, nak kena pusing balik. Oh, macam tu. Pusing balik lah. Macam tu Macam tu Ya kot. Jom. Let's go. Mana lembaga peperiksaan dah? Adakah di sini? Not too sure Oh ni lah lembaga peperiksaan. Sampai udah. Ni kot. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lalamu. Dia kata dekat Pondok Guard. Nama Aziz. Dia suruh pick up kat sini. Oh, dia on the way. Ingatkan dia letak kat sini. Okey. Saya beritahu dia lah. Terima kasih Dah sampai, kita call lah dulu ya. Oh, Encik Aziz. Je saya. Oh, kecil je muat. Kecil je. Ni ke Shah Alam je. Muat sangat, ada batul. Bagi kat pakcik, bagi raya. Okey. Saya gerak dulu lah. Terima kasih. Muat. Besar ni. Muat. Terima kasih Cik Aziz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Oh ya, saya kena ambil gambar. Kalau tak ada, letak je kat rumah dia. Okey. Saya ambil gambar ni je lah Sistem minta. Yelah, dia kena ada bukti Sistem minta. Tak apalah, janji ada je. Dia ada. Asahan 2 je. Tak. Okay. Kat highway je tu dekat. Kat highway. Okey. 12.10, 12 suku sampai. Tak rush pun. Tak apa, saya nak, kalau boleh nak cerita cepat. Baik, kereta. Okay, Cik Aziz. Okey, alright. Terima kasih. Kita dah pick up. Ini ke Shah Alam ni. Boleh tak saya nak cilok sebenarnya ni? Saya cilok aje lah je.
Wah geng, sudah sampai Shah Alam. Tapi langit sepertinya mau hujan guys. Macam mana kita nak menghadapi krisis akan datang ni? Dengan harga minyak aja kan yang tak tentu arah, dengan stok putusnya, dengan kerajaan umumkan banyak pembuangan kerja oleh syarikat-syarikat swasta di redundant position. So macam mana ni? Saya antara orang yang terkesan juga sebab saya pun baru-baru buang kerja ni. Sebab tu saya fikir untuk fokus buat konten dan Lalamove ni lah sebagai punca pendapatan harian saya buat masa ni. Jomlah, daripada membebel je kan, baik kita hantar barang ya, settlekan job, lepas tu kita cari job lain. Sebab saya risau ni, langit dah betul-betul mendung dah ni. Rumah nombor, kita check dulu. Ini nampak gayanya macam tak ada orang. Saya call dulu lah. The number you have dialed is not reachable. Assalamualaikum. Nombor yang anda dial. Hello, Assalamualaikum. Hello? Assalamualaikum, Pak Cik Nias ke? Ya, Nias. Saya Lalamove ada nak hantar barang. Apa ni, rumah, dah sampai rumah? Dah, saya nampak ada Azia warna hijau Awak buka pagar tu, letak kat buai cik ya. Dekat buai boleh saya sorot sikit lah. Saya ni pergi hospital Tengah Bulu ambil ubat. Oh, Sampai lagi. patut ni kunci je. Rumah kunci tapi pagar tu tak kunci. Oh ya, dia mangga selak je Okey. Saya memang sengaja tak kunci kalau ada orang tak barang. Baik, saya letak dekat buai ni lah. Boleh, kat kursi tu pun boleh. Kat buai lah. Terima kasih nak ya. Sama cik, moga cepat sembuh cik. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah. Saya dah letak ya. Saya bertolak dulu lah. Nanti saya call anak saudara tu yang dia hantar barang tu tadi. Ya, Aziz. Dia dah mesej saya, dia kata dalam pukul 12 sampai. Ya. Tengok jam, dah pukul 12. Ya saya cik. Awak call tadi, saya pun terima kasih ya. Sama baik sama cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom cari job lain. Saya perlukan 100 saya ni. Semuanya Nottingham. Boleh ni. Ambil dulu. Dapat Subang ke Nottingham. Okey lah, I call dulu. Hello, good day. Lalamove sini. Bos, itu item besar ke? Item dua. Tapi sikit lah. Oh, tak besar lah. Besar. Okey, yang on the way lah. 4 kilo saja. Okay. Okay, thank you. See you. Bye-bye. Thank you. Alright. Barang kecil. Saya nampak dalam masa sejam lagi ni hujan sini ni. Sebab saya bawa baju hujan hari ni. Kalau tidak memang bersidai bawah jambatan. Tapi kalau hujan lebat sangat memang kena sidai juga. Kan? Jalan tak berapa nak nampak lah. Walaupun kita pakai baju hujan, tetap memang macam hari tu yang saya bersidai dekat Shah Alam tu kan. Memang tak nampak langsung jalan. Masya Allah. So untuk safety reason memang kena berhenti lah. Kan? Bagi dia renyah-renyah sikit baru kita jalan. Hello, Lingsai. Hello. Not really big lah. Okay lah. How can I help? Mas. How can I help? Oh, okay, like that lah. Fit Can fit lah. I think can fit lah. Try lah. Oh my god. Oh hell no. If not What the fuck man? like this. Never mind lah, you just put lah. Later I figure out lah. I take picture dulu. Ni what construction punya item okay.
Invoice mau bagi? Ya. Dulu tak saya tak apa. Air, angkat air juga lah. Okay, thank you ha. Ini dengan saya. Oh, I sign. Sign sajalah. Phone number, tak payah. Tak payah. Okay. Okay. Alright, thank you ha. Thank you, have a great day. More stable mah. Kan? Okay ha. Let's go. Okay ha. Besar juga barang dia. Dia ingatkan bawa saya muat. Tak muat rupanya. Pukul item ni berat tu. So jom lah kita completekan job ni. Pukul 1.10 kita sampai semuanya. Okay, kita sambung satu job lagi. Pukul 2 kita stop lah. Syukur. Ya Allah, sampai semuanya ke. Apa ini jauh-jauh geng. Nak update sikit. Tadi waktu dekat petrol pump, saya isi minyak. Barang ni, kau tengok ni. Barang ni jatuh tau. Dia tengok tak boleh ni kan. Mau jatuh atas highway, naik kaki. Jadi apa saya buat? Saya pecat balik. Saya letaklah dekat tank. Secure lah. Sebab poster saya kapit. Barang ni 12. This one lah I think. 12 kan? Ya kah? Inilah nombor 12. Candy Young ada? Hantar barang lah. Hantar you, sama you sajalah. Okay, kita arrive. Betul. Ambil barang dulu lah. You angkat lah. Ada tali ni. Macam mana angkat? Barang. Kejap ambil gambar dulu. Okay bos. Thank you ha. Okay, kita dah completekan job. Kita setara. Tak ada. Okay ha. Sekejap, kertas lah. Tengok kalau ada dia kasih lah. Ini kah? Okey, nasib baik ada. Sorry ah. Ada. Okey. Okey, complete job. Lagi gambar. Tak payah. Sudah. Tadi sudah ah. Okeylah, syukur. Complete job ke 3. Saya tak tahu saya nak teruskan ke nak break kejap. Lagipun dah azan tadi kan. Ini gelap ni. Saya rasa saya pergi minum sekejap lah. Minum teh ais ke depan tu. Ada warung Melayu saya nampak tadi. Bolehlah kita promote kedai akak tu kan. Jom kita tengok ada apa makan kat situ.